Warna tersembunyi dalam daun, rahsia alam yang menakjubkan. Apabila kita melihat daun, biasanya kita nampak warna hijau. Tetapi tahukah anda, warna hijau itu ada kisah tersembunyi di dalamnya. Daun kelihatan hijau kerana pigmen klorofil di dalam daun menyerap cahaya biru dan merah untuk menjalankan proses fotosintesis. Cahaya hijau dipantulkan kerana itulah daun kelihatan hijau di mata kita. Tetapi jangan tertipu kerana warna hijau bukan satu-satunya warna di dalam daun. Sebenarnya daun mengandungi pelbagai pigmen berwarna-warni yang tersembunyi di sebalik dominasi klorofil. Antaranya adalah klorofil A yang berwarna hijau kebiruan, klorofil B berwarna hijau kekuningan, carotina berwarna jingga, xanthophyll berwarna kuning, anthocyanin berwarna merah keunguan, dan phyophytin yang berwarna coklat kelabu. Pigmen-pigmen ini bukan sekadar hiasan. Ia berfungsi melindungi daun daripada cahaya matahari yang berlebihan. Macam kita pakai lotion pelindung matahari di pantai untuk mengelakkan kulit kita dari terbakar. Di negara empat musim seperti Jepun dan United Kingdom di UK, kita boleh lihat keindahan ini pada musim luar. Apabila siang semakin memendek dan suhu semakin menurun, klorofil mula terurai. Lalu warna-warna lain yang selama ini tersembunyi mula kelihatan. Jingga, kuning, merah dan akhirnya coklat sebelum daun gugur ke tanah. Tetapi bagaimana pula di Malaysia? Negara kita yang malah hijau, negara tropika yang penuh dengan tumbuhan hijau sepanjang tahun. Di sini kita boleh gunakan teknik yang ada di makmal, dinamakan teknik kromatografi kertas untuk mendedahkan warna tersembunyi di dalam daun. Dengan menghancurkan daun-daun dan mengekstrak pigmen dari daun, lalu diletakkan di atas kertas turas, kita akan nampak jalur-jalur seperti berwarna-warni kerana pigmen tersembunyi telah dapat dipisahkan di atas kertas turas tersebut. Semua warna ini memang wujud, cuma dalam jumlah yang kecil dan sentiasa diselindungi oleh klorofil yang dominan. Menarik bukan? Jadi lain kali bila anda melihat sesuatu di alam semula jadi, ingatlah mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dan ada cerita yang lebih mendalam di sebaliknya.